Pernahkah anda terfikir untuk meluncur ombak di dunia asing? Kini kita boleh meluaskan pencarian ombak sempurna dari bumi ke seluruh sistem suria, malah lebih jauh lagi. Para saintis telah membangunkan model baru untuk mensimulasikan ombak di planet lain. Ini adalah visualisasi yang dilakukan saintis NASA setelah kajian bertahun-tahun melibatkan laut bulan Titan. Titan merupakan salah satu daripada 274 bulan yang telah disahkan mengorbit Zuhal setakat ini dan satu-satunya objek dalam sistem suria selain bumi yang diketahui mempunyai tasik dan laut cecair di permukaannya. Video yang dipaparkan menunjukkan simulasi ombak di bumi sebelah kanan dan di Titan sebelah kiri. Di bawah keadaan yang sama, penunjuk skala adalah dalam meter. Angin sepoi-sepoi akan menghasilkan ombak yang lebih tinggi tetapi bergerak lebih perlahan di Titan berbanding di bumi kerana tasik di sana dipenuhi dengan hidrokarbon cecair ringan serta disebabkan graviti Titan yang lebih rendah dan tekanan atmosfera yang lebih tinggi. Dalam beberapa tahun akan datang, NASA dijangka melancarkan misi Dragonfly Mission yang akan mengambil masa sekitar 6 tahun perjalanan sebelum menghantar sebuah rotorcraft untuk meneroka Titan dan mengkaji kebolehdiaman mikroorganisma di sana. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Titan merupakan dunia berais yang permukaannya dilitupi sepenuhnya oleh atmosfera berkabus keemasan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, Astrolab ingin menunjukkan kepada anda imej sebenar Titan. Apa yang anda lihat adalah wajah sebenar berdasarkan rakaman dari Cassini. Titan ialah bulan kedua terbesar dalam sistem suria, hanya sedikit lebih kecil, sekitar 2% daripada Ganymede. Titan juga lebih besar daripada bulan bumi dan bahkan lebih besar daripada planet Utarid. Bulan gergasi ini merupakan satu-satunya bulan dalam sistem suria yang mempunyai atmosfera tebal serta satu-satunya dunia selain bumi yang mempunyai badan cecair kekal di permukaannya, termasuk sungai, tasik dan laut. Seperti bumi, atmosfera Titan terdiri terutamanya daripada nitrogen dengan sejumlah kecil metana. Titan juga merupakan satu-satunya tempat lain dalam sistem suria yang diketahui mempunyai gitaran cecair seperti di bumi, di mana cecair turun sebagai hujan, mengalir di permukaan, memenuhi tasik dan laut dan kemudian menyejat kembali ke atmosfera. Selain itu, Titan juga dipercayai mempunyai lautan air di bawah permukaannya. Metana dalam atmosfera Titan membolehkan kimia atmosfera yang kompleks berlaku, namun sumber sebenar metana tersebut masih menjadi misteri. Oleh kerana cahaya matahari sentiasa memecahkan molekul metana di atmosfera Titan, mestilah terdapat sumber yang sentiasa menggantikannya. Para penyelidik mengesyaki bahawa metana mungkin dilepaskan melalui proses cryovolkanisme, iaitu gunung berapi yang memuntahkan air sejuk dan bukannya lava panas. Namun perkara ini masih belum dapat dipastikan. Pengukuran graviti oleh kapal angkasa Cassini menunjukkan bahawa Titan menyembunyikan lautan air bersifat cecair di bawah permukaannya yang mungkin bercampur dengan garam dan amonia. Probe Huygens milik agensi angkasa Eropah juga mengesan isyarat radio semasa pendaratan pada tahun 2005 yang menyokong kewujudan lautan pada kedalaman sekitar 55 hingga 80 km di bawah permukaan berais. Penemuan ini menjadikan Titan antara dunia dalam sistem suria yang berpotensi mempunyai persekitaran sesuai untuk kehidupan. Selain itu, sungai, tasik dan laut yang terdiri daripada metana dan ethana cecair juga mungkin menyokong bentuk kehidupan walaupun berbeza sepenuhnya daripada kehidupan di bumi. Setakat ini tiada bukti kehidupan ditemui di Titan. Tetapi kimia kompleks dan persekitarannya yang unik menjadikannya sasaran utama untuk kajian lanjut. Titan mempunyai jejari kira-kira 2,575 km, hampir 50% lebih besar daripada bulan bumi. Titan terletak sekitar 1.2 juta kilometer dari Zuhal yang berada kira-kira 1.4 bilion kilometer dari matahari. Cahaya matahari mengambil masa sekitar 80 minit untuk sampai ke Titan, menjadikan cahaya di sana kira-kira 100 kali lebih malap berbanding di bumi. Titan mengambil masa 15 hari dan 22 jam untuk mengorbit Zuhal serta mengalami putaran segerak bermakna ia sentiasa menunjukkan sisi yang sama kepada Zuhal. Zuhal pula mengambil masa sekitar 29 tahun bumi untuk mengorbit matahari.
menyebabkan musim di Titan berlangsung lebih daripada 7 tahun bumi setiap satu. Struktur dalaman Titan masih belum difahami sepenuhnya, tetapi model berdasarkan misi Cassini-Huygens mencadangkan ia mempunyai 5 lapisan utama termasuk teras batuan silikat, lapisan ais tekanan tinggi, lautan air masin, kerak ais luar dan permukaan yang diselaputi bahan organik. Asal-usul Titan masih tidak pasti. Namun, analisis isotop nitrogen menunjukkan bahawa bahan pembentuknya mungkin berasal daripada kawasan yang sama dengan komen di awan Oort. Permukaan Titan merupakan antara yang paling menyerupai bumi dalam sistem suria walaupun pada suhu sekitar negatif 179 darjah Celsius. Ais bersifat cecair bertindak seperti batu di sana dan Titan mungkin mempunyai aktiviti gunung berapi dengan lava berbentuk cecair. Sungai metana dan Etana membentuk saluran serta mengisi tasik besar gas asli cecair, manakala kawasan luas padang pasir hidrokarbon menyerupai bukit pasir di bumi. Atmosfera Titan terdiri daripada kira-kira 95% nitrogen dan 5% metana dengan tekanan permukaan sekitar 60% lebih tinggi berbanding bumi. Di lapisan atas atmosfera, molekul metana dan nitrogen dipecahkan oleh cahaya ultraviolet dan zarah tenaga tinggi lalu bergabung semula untuk membentuk bahan kimia organik yang kompleks. Proses ini menghasilkan kabus tebal berwarna jingga yang menyelubungi Titan dan menyukarkan pemerhatian permukaan. Sebahagian bahan ini mendap ke permukaan sebagai pasir, manakala metana membentuk awan yang boleh menghasilkan hujan metana. Dragonfly mission ialah rotorcraft pertama seumpamanya yang direka untuk meneroka dunia lain. Ia akan terbang ke pelbagai lokasi di Titan bagi mengkaji kebolehdiaman bulan tersebut. Misi ini dijangka dilancarkan tidak lebih awal daripada Julai 2028 dan tiba di Titan sekitar tahun 2034. Dragonfly bukanlah misi untuk mengesan kehidupan secara langsung, tetapi untuk mengkaji kimia yang wujud sebelum biologi seperti di bumi. Dragonfly akan menjadi misi sains udara pertama seumpamanya di dunia lain. Rotorcraft ini mampu terbang merentasi Titan selama kira-kira 3.3 tahun. Tidak terhad kepada satu lokasi sahaja dan akan meneroka pelbagai kawasan geologi termasuk bukit pasir dan kawah sel. Ia dijangka melakukan satu penerbangan setiap 1 hingga 2 hari Titan, di mana 1 hari Titan bersamaan kira-kira 16 hari di bumi. Sepanjang misi, Dragonfly akan terbang merentasi atmosfera Titan yang berkabus tebal dan kaya dengan nitrogen, berhenti di pelbagai lokasi untuk mengumpul sampel bahan permukaan. Sampel ini akan dianalisis menggunakan instrumen saintifik di dalam rotorcraft. Kajian ini akan membantu menentukan kebolehdiaman Titan, memahami perkembangan kimia prabiotik, mengenal pasti sebatian penting dalam astrobiologi, serta mencari petunjuk kimia bagi kemungkinan kehidupan berasaskan air atau hidrokarbon. Salah satu penemuan paling mengejutkan dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini ialah betapa rupa permukaan bulan Zuhal, Titan sangat menyerupai bumi. Seperti planet biru kita, permukaan Titan dipenuhi dengan tasik dan laut, mempunyai saluran sungai, pulau, lumpur, awan hujan dan mungkin juga pelangi. Bulan gergasi ini jelas merupakan dunia yang basah atau lembap. Namun begitu, air di Titan bukanlah H2O. Dengan suhu permukaan yang menjunam hingga kira-kira negatif 178.9 darjah Celsius, Titan terlalu sejuk untuk air berada dalam keadaan cecair. Sebaliknya, para penyelidik percaya bahawa cecair yang membentuk landscape Titan ialah campuran metana, etana dan hidrokarbon lain yang sukar membeku. Idea bahawa Titan ialah dunia basah dengan air asingnya sendiri diterima secara meluas oleh saintis planet. Tiada penjelasan lain yang dapat menerangkan pemerhatian yang dibuat. Kapal angkasa Cassini milik NASA telah terbang melintasi Titan lebih daripada 90 kali sejak tahun 2004 menggunakan radar untuk memetakan tasik dan lautnya. Probe Huygens milik ESA pula telah mendarat di permukaan Titan pada tahun 2005, menuruni atmosfera melalui awan lembap dan benar-benar mendarat di tanah yang basah. Namun satu persoalan yang menghantui saintis ialah, di manakah semua ombak? Di bumi, badan air jarang sekali tenang. Angin yang bertiup di permukaan akan menghasilkan riak dan ombak. Titisan hujan yang jatuh ke permukaan laut juga menambahkan sifat kekasaran. Namun di Titan, tasiknya kelihatan sangat licin tanpa sebarang pergerakan ombak yang dapat dikesan sehingga ke skala milimeter. Berdasarkan data radar Cassini, kita tahu terdapat angin kerana terdapat bukit pasir besar di sana. Tambahan pula dengan graviti Titan yang rendah hanya kira-kira 1/7 daripada graviti bumi yang sepatutnya memudahkan pembentukan ombak, dan ini menjadikan misteri tersebut lebih membingungkan.
Kilauan cahaya matahari yang dikesan oleh Cassini pada tahun 2009 dipercayai merupakan pantulan daripada permukaan salah satu tasik di hemisfera utara Titan yang licin seperti cermin. Para penyelidik telah mempertimbangkan beberapa kemungkinan. Mungkin tasik-tasik tersebut membeku. Namun saintis menganggap hal itu tidak mungkin kerana terdapat bukti hujan dan suhu permukaan yang melebihi takat beku metana. Atau mungkin tasik tersebut dilitupi bahan seperti tar yang menghalang pergerakan ombak. Dengan mengambil kira graviti Titan, kelihatan rendah hidrokarbon cecair, ketupatan atmosfera Titan dan faktor lain, mereka mengira kelajuan angin yang diperlukan untuk menghasilkan ombak. Hasilnya, hanya angin perlahan sekitar 1 hingga 3 km sejam sudah mencukupi. Ini mencadangkan satu kemungkinan lain. Mungkin angin di Titan tidak cukup kuat. Sejak Cassini tiba di Zuhal pada tahun 2004, hemisfera utara Titan di mana kebanyakan tasiknya terletak telah berada dalam musim sejuk. Udara sejuk yang berat hampir tidak bergerak dan jarang mencapai kelajuan yang diperlukan untuk menghasilkan ombak. Namun kini musim sedang berubah. Pada Ogos 2009, matahari melintasi khatulistiwa Titan menuju ke hemisfera utara. Musim panas bakal tiba membawa lebih cahaya, haba dan angin ke kawasan tasik Titan. Menurut model iklim, angin akan semakin kuat apabila kita menghampiri solstice pada tahun 2017 dan sepatutnya cukup kuat untuk menghasilkan ombak. Jika ombak muncul, Cassini sepatutnya dapat mengesannya. Pantulan radar daripada permukaan tasik yang berombak boleh memberikan banyak maklumat kepada para penyelidik. Sebagai contoh, dimensi ombak boleh mendedahkan kelikatan cecair di bawahnya dan seterusnya komposisi kimianya. Selain itu, kelajuan ombak juga boleh digunakan untuk mengukur kelajuan angin di atasnya sekaligus mengesahkan model iklim Titan. Itulah Titan, sebuah bulan yang hampir menyerupai bumi. Apa akan jadi jika bulan ini menggantikan bulan kita? Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.